السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم لهذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا آمين. فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Kita meneruskan pembacaan kitab Misbahud Duja, syarah kepada Safinatun Najah. Masih di dalam hal yang berkaitan dengan khatib ataupun khutbah. Ujung lah ni, nak masuk tajuk lain lah. Baik, muka surat 461. Perkara-perkara sunat yang dilakukan oleh imam atau khatib. Apa benda yang sepatutnya dilakukan oleh Pak Khatib atau Tuan Imam kita? Dapat pahala lah kalau dia buat benda ni kan, sunat kan. Kalau dia tak buat pun tak apa kan, dia tak berdosa, ni sunat. Berkhutbah di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Berkhutbah di atas tempat yang tinggi, ni tak ada masalah, memang tinggi pun tempat kita ni kan. Satu, mengucapkan salam ketika masuk ke masjid dan sebelum naik ke atas mimbar. Dia ucap salam lah kan. Dia ucap salam, kalau manusia tak dengar, malaikat dengar kan, malaikat jawab. Kita masuk dalam rumah, kita tahu kita seorang, bukan ada orang lain pun kan. Masuk dalam rumah sunat bagi salam. Bagi salam tak semestinya ada orang. Kita buka pintu, kita tahu kita seorang, orang lain semua tak ada. Ada yang keluar makan, ada pergi bekerja. Masuk rumah, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ada yang jawab, keluarlah, pergi rumah kawan-kawan. Dah tentu dah tak ada orang dalam tu. Apa barang pula ada orang jawab kan. Baik, begitulah khatib, dia bagi salam. Baik. Yang kedua, tidak mengetuk tangga mimbar dengan tongkat atau kaki. Yang mana naik tu jangan mengentak-gentak kan. Mentang-mentang dia pegang tongkat, gudung sebentar nak sampai ke atas. Tangga pula tinggi. Tapi kalau khatib yang memang ada gaut ataupun sakit lutut, tak boleh buat apalah, dia bergantung kekuatan pada tongkat tu kan. Atau kata kan. Tapi saja-saja kamu ketuk tangga ataupun ketuk mimbar tu, tak boleh. Tidak mengetuk tangga mimbar dengan tongkat atau kaki. Jangan mengentak-gentak. Tak boleh. Tidak sah khutbah lah, tak, makruh lah kan. Tak boleh lah benda tu, makruh. Yang ketiga, menghadap jamaah dan mengucapkan salam ketika berada di atas mimbar. Ini biasalah kan. Sunatnya begitulah, Nabi buat begitu. Nabi naik, berdiri, terus pandang ke jemaah, bagi salam. Kalau dia tak nak pandang jemaah, dia nak pandang dinding, dia naik tegak, dia tak pusing sana, Assalamualaikum ke sana, boleh? Tak salah pun, sah khutbahnya, tetapi makruh. Sebab sunatnya pandang ke arah jemaah yang di depan, bagi salam. Yang keempat,
duduk ketika muazzin mengumandangkan azan. Dah dia bagi salam kan, khatib naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia mengundur sikit duduk. Itu bukan saja-saja suka, itu sunat. Sebab Nabi buat macam tu kan. Tapi dia tak nak duduk. Dia kata kalau duduk nanti dia susah nak bangun. Dia nak berdiri situ, boleh, tak ada masalah, boleh berdiri je lah kat situ. Kalau ada masalah-masalah tertentu, ataupun tak ada masalah pun, dia suka berdiri. Kaki dia padu kan, dia nak berdiri, berdirilah. Tapi itu tidak mendapat pahala sunat. Sunatnya dia kena duduk. Kemudian terus berkhutbah setelah azan selesai. Itu khatib nak kena bersedia. Jangan masa tu baru nak semak teks. Teks ni semak daripada pagi lah kan. Teks hari Khamis kan dah keluar. Hari Khamis dah keluar teks khutbah. Ambil teks tu, semak siap-siap. Selalu kat mana? Semak ayat dia, kat mana nak berhenti, kat mana nak mulakan. Kalau ayat teks tu panjang, nak ambil nada yang macam mana kan, nak koma tang mana, pandai-pandai lah. Dan selalu khatib sangkut kat mana? Bila dia baca matan hadis dan juga ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ni memang susah sikit lah kalau kita tak biasa mentadabbur Al-Quran. Hadis pun sama, cumanya tertibnya ataupun adab kepada hadis dan juga Al-Quran. Kalau kita baca khutbah, kita jadi khatib lah, mana tahu satu hari jadi khatib kan. Bila disebut seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, baca. Allah tidak berfirman di dalam bahasa Melayu kan. Allah berfirman dengan Al-Quran, bahasa Arab. Jadi baca bahasa Arab itulah, baca Quran betul lah, kena baca lah. Kita baca, kita dapat pahala, orang yang dengar dapat pahala kan. Lagipun itu kalamullah, tak cantik lah syed nak mafhum je panjang kan. Baca. Setengah negeri dia wajibkan khatib kalau ayat Quran baca. Hadis tak nak baca matan, nak baca mafhum atau makna saja boleh, tak ada masalah. Sebab bukan kita nak menidakkan kalam Rasul kan, tetapi hadis ni benda yang jarang kita jumpa kan, jarang kita jumpa. Jadi nak baca masa tu tersangkut-sangkut tentu arah kan. Tuan-tuan ada perhati tak khatib macam tu? Bila seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tak tentu arah kan, tak tentu arah, tak tentukan sebutan. Tak boleh macam tu kan. Khatib mesti seorang yang bersedia. Habis khutbah terus, habis azan yang kedua terus khutbah, dan khutbah mesti lancar. Jangan sangkut-sangkut. Makna kata apa? Tarikh situ nak lantik khatib, biar yang betul-betul layak lah kan. Jangan mentang kromo main kau sedap kan. Yang betul-betul layak lah lantik, barulah dia betul. Baik. Seterusnya, berdiri dengan condong lebih sedikit ke sebelah kanan mimbar jika ia luas. Condong macam mana? Macam ni kan, condong. Bukan berdiri macam tu. Tu nampak macam kita cacat pula kan. Khatib kan naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, start khutbah. Kono pula tadi naik elok kan. Condong sebab pahala, bukan condong begitu berat ke sebelah kanan. Kalau kotak mimbar tu besar, berat ke sebelah kanan sikit. Tu maksud dia condong ke sebelah kanan. Jika ia luas lah. Kalau mimbar macam masjid-masjid kampung tak berapa besar sangat mimbar dia kan, tak apalah, duduklah kat mana pun. Baik. Yang ketujuh, tangan kiri memegang tongkat, pedang, busur panah atau lain-lain. Ini kadang-kadang kita tengok, bukan kita tengok lah, kita memang selalu duduk perhati. Saya duduk tengok juga ada beberapa tempat khatib pegang tongkat tangan kanan. Dia pegang tongkat tangan kanan. Macam ni, semangat dia pegang tangan kanan kan. Dalam hati saya apa? Pak khatib itu bukan sunnah kan. Sunnahnya pegang tangan kiri, sebab Nabi pegang tangan kiri. Apa kita nak pegang tangan kanan? Dia kata macam tak hormat pula pegang dengan tangan kiri. Nabi buat macam tu, kita ikutlah
Takkan Nabi tak tahu, Nabi lebih tahu kan. Jadi pegang tongkat ni atau pegang senapang lah kalau hari ni dengan tangan kiri. Kalau pegang tongkat tu bukan tongkat yang tu, tongkat yang kepala burung tu, tongkat yang tinggi lah. Tongkat yang tinggi kena pegang macam tu. Tu tongkat para Nabi. Para Nabi tongkat dia memang berdiri. Nabi Musa ke Nabi Sulaiman ke Nabi Muhammad ke, tongkat dia macam tu, bukan tongkat macam ni yang kita dah bawa tu. Tu tongkat kita lah kan, kita tak berdaya tak apa. Tongkat Nabi macam tu, tinggi macam tu. Jadi tongkat khatib macam tu lah. Pegang macam tu. Baik. Jadi tempat kita nak buat pembaharuan, kita nak ambil sunnah Nabi, kita pakai pedang. Boleh. Pedang bukan pegang macam tu. Pegang macam tu. Mata pedang tu ke atas. Boleh. Jumaat ni kita cuba tengok. Sekarang kepala khatib kita. Kan. Tengok lepas tu jadi macam mana kan. Ni yang viral ni kan. Tak sempat turun mimbar tu, habis satu dunia tahu khatib di sebuah taman perumahan. Habis jangan kan. Padahal tu sunnah. Nabi kadang Nabi pegang pedang, kadang Nabi pegang busur panah. Busur panah. Nanti sebelah ni dia cerita apa hikmah dia. Baik, tapi dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Tangan kanan memegang mimbar. Tangan kanan peganglah mana-mana bahagian mimbar tu. Atas ke bawah ke, pegang tangan kiri kat situ. Habis nak baca macam mana? Tak baca lah. Nabi khutbah mana ada teks. Sunnah khutbah ni tidak ada teks. Tapi kita di Malaysia atau dalam mana-mana negara dalam dunia ni, pihak berkuasa agama ataupun pemerintah dalam negara tersebut, dia buat teks supaya benda ni nampak seragam, nampak selari, bahkan tajuknya tak merayau-rayau. Ada tak yang tak baca teks? Ada. Kat tempat kita kat Seremban pun ada. Tapi yang tak baca teks ini mesti maklumkan terlebih dahulu kepada pihak berkuasa agama. Sama ada macam kita, pihak jahil ataupun jabatan mufti, kena maklumkan khatib kami pada hari ini adalah imam ni, ustaz ni, tuan guru ni, dia akan berkhutbah tanpa teks. Maklumkan. Macam tu saja. Kalau tidak nanti dia akan jadi isu, dia akan timbul kontroversi. Kena maklumkan. Baik. Tangan kanan memegang mimbar, tongkat mimbar. Baik. Yang ke-9, tidak memberi isyarat dengan jari-jari tangan kecuali jika perlu berisyarat dengan jari telunjuk. Tak boleh tangan merayau-rayau. Kan dia baca khutbah tanpa teks. Ini pegang tongkat, yang ni tangan kanan. Dah macam cerita Hindustan kan. Tangan tu tak ke mana-mana pergi. Cakap ni tak banyak mana pun. Kan? Siap ni tunjuk penumbuk kat jemaah. Kan? Tetapi kalau perlu boleh berisyarat dengan jari telunjuk sahaja. Kalau perlu kan. Tapi tangan tak payah merayau. Kita berkhutbah Jumaat, bukan sedang berceramah politik. Baik. Kemudian rukun-rukun khutbah berturutan. Memanglah rukun khutbah tu ikutlah kan. Alhamdulillahil qail kan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, sampailah habis. Rukun khutbah itu berturutan. Yang ke-11, menyampaikan khutbah dengan ringkas, fasih dan boleh difahami. Sunnahnya ataupun sunat sembahyang Jumaat ni yang afdalnya, kata Nabi, pendekkan khutbah, panjangkan solat. Tapi kita kadang-kadang mampu kan, panjangkan khutbah, pendekkan solat. Kita jadi terbalik. Sunnahnya panjangkan solat tu, khutbah ringkas, padat dan mudah difahami. Yang ni fasih. Jadi yang nak baca khutbah ni janganlah tergagap-gagap kan, terayau-rayau, tersangkut-sangkut. Dia sendiri pun tak tahu baca apa kan. Saya mungkin pernah sebut dengan tuan-tuan dulu, masa kitab yang dulu. Saya semayang di satu tempat, imam tua.
dan saya difahamkan dia kembali ke rahmatullah. Saya pun tak kenal dia kan, tapi dia imam tua. Bulan puasa 10 tahun lepas lah, 10 ke 8 tahun lepas bulan puasa. Cerita penghayatan Al-Quran bulan Ramadan ni kan. Dah habis hujung khutbah tu dia sebut, tetapi kita di Malaysia, dia kata, alangkah beruntung dan bertuahnya sebab Al-Quran ditadabbur dengan begitu meluas sekali, terutamanya dalam bulan Ramadan, sama ada oleh orang perseorangan, dia kata. Dia cakap saya orang tua lah, lanjut cakap kan. Badan-badan kerajaan, syarikat-syarikat swasta, dan tu diberhenti lama, dan diulang, dan ngong NGO tu dia sebut ngong dan ngong dia sebut. Kita manusia kan, mana boleh tahan kan. Kawan sebelah saya tu, hamba Allah sebelah tu, ngong dia boleh jawab lah ngong. Aduh, saya kata Pak Hatib, bukan ngong NGO. Kan, sebab dia baca teks kan. Jadi itu masalah dia kan, mesti fasih dan boleh dipahami. Siapa faham semua tak faham kan. Jadi khatib macam itulah keadaan dia. Dia kena betul-betul memahami apa yang dia baca. Dia faham dan dia boleh memahamkan orang lain. Pendek tak apa, tapi padat, ringkas, tepat, faham, fasih hadis. Laju je. Itu sebab saya bila saya baca khutbah, saya tak ikut penuh teks tu. Dan kawan-kawan faham. Saya ikut teks tu, tapi saya shortcut. Kita ambil poin-poin yang orang boleh faham. Tak payah merayau je, yang orang boleh faham. Dia dah siap cepat. Itu sembahyang Jumaat. Kalau saya imam Jumaat ni macam inna atainah, selesai. Kita tahu belakang tu ada yang nak masuk kerja balik kan, ada yang belum masuk kerja lagi, kena sesi petang. Jangan buat pasal. Saya kena saja jadi imam Jumaat, laju kan. Baca macam biasalah, tapi kita ayat surah pendek-pendek je kita baca. Senang. Salam je, astagfirullah 3 kali, doa pendek, dah selesai. Orang pun suka kan, lega balik. Tu dalam keadaan kita hari ni lah. Tapi Nabi kata sunat panjangkan solat. Tengok keadaan lah kan. Kalau hari Jumaat tu hari cuti, ikut kita lah, janganlah panjang sikit, tak ada masalah. Baik, yang ke-12, tidak terlalu kerap menoleh ke kanan dan ke kiri. Boleh berkhutbah tegak macam tu, tengok sana sekali, okey. Kemudian berkhutbah pandang ke depan, tengok sana sekali. Ini sepanjang khutbah tu, habis semua orang nak tengok kan. Tak boleh, itu makruh. Itu makruh, tak boleh. Kerap sangat menoleh ke kiri dan ke kanan. Mentang-mentang dia boleh khutbah tanpa teks, habis semua nak tengok atas bawah kiri kanan, habis nak tengok kan. Itu makruh. 13, duduk di antara dua khutbah dengan kadar waktu yang cukup untuk membaca surah Al-Ikhlas. Duduk tu memang kena duduklah antara dua khutbah tu kan. Berapa lama? Sekadar membaca surah Al-Ikhlas. Baca bacaan uruf lah, bukan bacaan yang terlalu laju, yang terlalu perlahan. Bacaan orang ramai. Macam mana orang baca Qul Huwallahu Ahad tu? Duduk antara tu sahaja. Kemudian apa lagi sunat yang seterusnya? Tidak tergesa-gesa untuk melaksanakan khutbah kedua. Itu sebab dia kata duduk tu selama membaca surah Al-Ikhlas, supaya tidak tergesa-gesa kan. Dia pun ada masa untuk ambil ongap kan. Berdiri lama, suara pun kuat, duduk ambil ongap dulu kan. Ambil ongap, baca Qul Huwallahu tu pelan-pelan. Macam itulah kaedah dia. Bangun. Jangan tergesa-gesa. Kemudian yang ke-15, mengakhiri khutbah kedua dengan bacaan astaghfirullah li walakum. Ni tak apalah. Astaghfirullah li walakum ni memang tak akan tinggal lah kan. Dia ada dalam teks kan. Dalam teks tak ada masalah. Ini memang tak tinggal lah. Memang kita akan baca. Khatib-khatib memang tak salah dalam bab ni. Ada di dalam teks. Yang terakhir, dia banyak lagi sebenarnya, dia bagi 16 je.
Imam segera melaksanakan solat Jumaat setelah khutbah kedua selesai. Jangan habis-habis khutbah tu dia rasa pedih pula sini kan. Buat mana baca kan. Masuk dalam bilik imam, duduk dah. Duduk ambil air pula. Minam dulu kan. Minam, bagi logo sikit orang kan menunggu dekat luar ni. Boleh tak? Boleh. Tapi makruh lah. Makruh lah. Dia kena, imam kena segera melaksanakan solat Jumaat dah selesai khutbah. Sebab kita tahu orang banyak urusan. Ni. Hikmah khatib hendaklah memegang tongkat dengan tangan kiri. Hikmah ni apa? Kebaikan dia. Faedah dia apa dia? Khatib hendaklah memegang tongkat pedang atau busur panah dengan tangan kiri kerana mengikut Nabi. Itulah kebaikan dia. Pasal apa pegang tangan kiri? Ikut Nabi. Bila Nabi buat, jangan tanya pula pasal apa Nabi buat. Panjang cerita kan. Bila Nabi buat tu adalah sebabnya kan. Seperti hadis riwayat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Hibban dan ulama salaf. Antara hikmahnya ialah antara hikmahnya, faedahnya apa? Kebaikannya. Agama ini telah tertegak juga dengan bantuan senjata. Islam tertegak dengan senjata. Kan? Islam berjuang dengan senjata. Kita baca dalam sejarah peperangan Badar, peperangan Uhud, peperangan Khandaq, kan? Peperangan Hunain, peperangan Tabuk. Banyaklah dalam peperangan dalam Islam. Tapi kenapa bila khutbah pegang tangan kiri? Islam tertegak juga dengan bantuan senjata. Jadi simboliknya Islam ni kuat. Islam ni bukan agama yang lemah. Jadi pegang apa tongkat ke pedang ke dengan tangan kiri ketika berkhutbah. Sekarang ni kita nak menyampaikan kebaikan Islam, bukan nak ajak berperang. Bila pegang tangan kiri, dia macam ni, kita nak faham mudah je tuan-tuan. Bila sebut tangan mana yang dominan, itu kebiasaan dalam kalangan manusia. Automatik tangan kanan kan. Tangan mana yang kuat di kalangan manusia ni? Fitrahnya tangan kanan kan. Tangan kiri ni ada, tapi tak ramai. Kebanyakan tangan kanan. Jadi kalau berperang, pegang senjata tangan kanan lah. Berkhutbah tangan kiri lah. Kita bukan nak ajak berperang, kita nak ajak datang kepada agama. Takutlah kamu dengan Allah, bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Masuklah Islam. Itu dalam khutbah kita nak menyampaikan dakwah simbolik kepada Islam itu kuat. Jadi pegang tongkat, pegang pedang, pegang busur panah dan sebagainya dengan tangan kiri. Kemudian seterusnya tambih, bagi sedikit peringatan kepada kita. Tenang dan tertib ketika berkhutbah. Tengok dia kata Pak Khatib kena tenang, kemudian kena tertib ketika berkhutbah. Jadi Pak Imam kita kena ambil lah benda ni. Makruh jika khutbah dilakukan seperti berpidato. Makruh khutbah disampaikan dengan berpidato, dengan menggerak-gerakkan tangan dan melihat para jamaah, seperti berceramah dengan badan bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri. Jangan kan, lintang pukang tangan ni dia baca khutbah. Faham ke tak faham ni? Asyik membuta je, macam mana nak faham? Dia bagi khutbah ni kan. Khutbah. Lihat ke sebelah sana pun tidur, tengah pun tidur, nak sembahyang ke nak tidur. Ada tak tuan-tuan tengok orang baca khutbah macam tu? Ada kan? Ada segah-segah ni jemaah kan. Boleh tak? Cantiknya jangan buat lah, sebab dia makruh. Bila makruh ni, tuan-tuan faham tak maksud makruh ni? Makruh ni dia dah hampir nak terkeluar dah. Hampir nak terkeluar dah. Bila makruh, kita buat juga benda makruh ni, poin kurang. Kurang separuh, kurang sikit, kurang separuh. Sah tak sah? Kena buat semula dah tak payah, sah lah. Tapi poin sikit lah, pahala jadi kurang sikit. Sebab apa? Sebab kita menyanggah sunnah. Nabi bercakap tangan bergerak, ya bergerak. Ketika berkhutbah, ya ketika berkhutbah, tapi bukan khutbah Jumaat. Kan kita baca dalam hadis, adapun suatu ketika Nabi mengumpulkan para sahabat
selepas solat subuh di Masjid Nabi, Masjid Nabawi itulah, Nabi mula berkhutbah sehingga masuk waktu zuhur. Kemudian solat zuhur, selepas zuhur Nabi menyambung khutbahnya sehingga asar. Solat asar, selepas asar Nabi menyambung khutbahnya sampai maghrib. Itu bukan khutbah Jumaat. Maknanya Nabi berpidato, Nabi bagi peringatan kepada manusia pada ketika itu. Disebutkan dalam kitab apa? Dalam kitab Kiamat Semakin Hampir. Semua cerita Nabi daripada subuh sampai maghrib tu, Nabi cerita tentang kebenaran dan yakinlah bahawa kiamat semakin dekat. Nabi cerita tentang kiamat, tentang fitnah Dajjal semua, dari subuh sampai maghrib. Seorang pun tak bergerak. Kita agak-agak kuliah subuh berapa minit boleh bertahan? Tu kuliah subuh je kan. Ini subuh sampai zuhur sampai. Begitu juga hari wukuf. Nabi berdoa tu daripada zuhur sampai maghrib atas Jabal Rahmah tu yang tuan-tuan nak pergi setiap tahun tu. Nabi bermunajat, berdoa di situ, diikuti oleh para sahabat. Hari wukuf tu Nabi berdoa pada zuhur sampai asar, zuhur sampai maghrib Nabi berdoa. Sahabat duduk tak bergerak setapak di bawah panas matahari. Jadi yang disebut Nabi berkhutbah kepada para sahabat pada satu ketika, bukan khutbah Jumaat. Itu Nabi berpidato, Nabi memberikan peringatan kepada umat. Baik. Jadi tak payahlah tangan nak bergerak banyak sangat, kan? Relax-relax je. Ini khutbah Jumaat, bukan ceramah. Dia nak pergi kepada tajuk sebelah ni, tapi dia bagi hint dulu. Ni luar daripada tajuk khutbah ni. Khutbah ni sebenarnya dah habis dah, tapi dia sambung sekali terus sebab dia nak pergi tajuk besar sebelah tu. Solat orang sakit. Solat orang sakit. Solat 5 waktu merupakan fardu ain, iaitu wajib yang mesti dilakukan oleh setiap orang Islam yang berakal dan baligh, yakni sampai umur, sama ada lelaki atau perempuan. Oleh kerana ia mengandungi kewajipan yang berat, maka ia wajib dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan walau dalam keadaan sakit sekalipun. Ni cerita kalau kita sihat tak ada masalah. Ni kalau kita sakit boleh tak sembahyang? Tak boleh. Sakit kok mana pun solat adalah wajib dilaksanakan. Kewajipan solat ke atas orang yang sakit tidak gugur. Nampak? Kewajipan solat ni tidak gugur sama ada sakit yang ringan atau berat, selama mana dia masih sedar dan belum mati. Selagi akalnya berfungsi, dia tidak boleh tinggalkan solat. Ni kita tengok kadang kat hospital, kita tengok kan, kita tengok kat hospital kadang-kadang dah masuk waktu tak ada apa-apa, relax. Bukan setakat yang sakit dia tak sembahyang, yang melawat pun tak sembahyang. Kan? Kadang-kadang dia jadi masalah macam tu kan. Ini memang banyak berlaku. Jadi solat kena jaga. Cara solat untuk orang sakit dapat dilakukan mengikut kemampuan masing-masing dalam perkara ini. Ada beberapa cara jika seseorang tidak mampu solat dalam keadaan berdiri tegak, iaitu apa dia? Solat sambil duduk, iaitu sambil menundukkan kepala ketika rukuk dan sujud jika tidak mampu. Ini tak payah hurai panjang-panjang lah kan, kita dah faham dah. Solat sambil baring di atas rusuk kanan menghadap kiblat jika tidak mampu. Ni jika tidak mampu ni. Solat sambil baring di atas rusuk kiri menghadap kiblat jika tidak mampu. Solat sambil terlentang dan kakinya menghadap ke kiblat dengan meletakkan bantal di bawah kepalanya supaya kepalanya juga menghadap ke kiblat jika tidak mampu. Yang keempat ni, macam mana kita letak jenazah ataupun mayit di dalam rumah, macam itulah kita solat kan. Kiblat kita sana, ni rumah kita lah, ni rumah kita. Kita masuk jenazah, kita letak macam mana? Kaki ke sana kan, kaki ke sana, kepala ke sana. Ambil bantal letak bawah kepala jenazah ataupun mayat, biar muka dia menghadap ke kiblat. Begitu juga solat. Solat orang sakit ni
letak dia macam sakit tu macam tu, keadaan dia, kaki dia ke sana, kepala di situ angkat, biar dia tengok ke sana. Kalau kita jaga mak ayah lah, ataupun tak kira lah siapa-siapa yang kita jaga, dia tak berdaya nak bangun, pastikan katil kita dalam rumah tu dalam keadaan macam tu. Buat siap-siap macam tu. Kiblat kat mana? Ya, kiblat sana kan, kaki kat situ macam tu, kepala di sana, letak bantal kat sini, dia mendongak macam tu. Kalau nak solat dia terus kat situ je, tak payah masa tu lah kita nak alih-alih, nak pusing, nak apa. Pastikan kita letak, kalau ibu ayah kita dah uzur tu, letak dia kalau macam tu, bila kaki dia ke sana, mudah. Kan. Yang kelima, solat dengan isyarat, iaitu dengan gerakan mata jika tidak mampu. Dengan mata. Mata macam mana? Mata lah. Ikutlah daripada takbiratul ihram sampai salam. Salam yang pertama gerak ke kanan, salam yang kedua gerak ke kiri, habis. Wajib solat dalam keadaan apa sekalipun. Yang keenam, solat dengan hati, kan, fikirannya masih berfungsi, tetapi yang lain semua tak boleh bergerak lah. Mata pun tegak, hatinya hendaklah mendirikan solat. Nampak tak? Solat ni sampai tara tu, bukan boleh dia tak ada excuse, tak ada kata tak apalah dah sakit macam mana, tak payahlah sembahyang, tak boleh. Kena ambil lah. Syarat sah solat tu kena ada wuduk kan. Jadi kena ambil wuduk. Dia memanglah tak boleh ambil kan. Jadi yang hiduplah ambil. So yang hidup ni anak-anak semua jauh. Anak-anak semua duduk jauh. Saudara mara, segala cucu cicit, anak buah semua tak ada. Duduk suami isteri sahaja. Suami terlentang tak boleh bergerak. Siapa nak ambilkan wuduk dia? Dalam mazhab Syafi'i tak boleh kan, isteri pegang suami batal wuduk. Tetapi dalam mazhab Syafi'i juga sebahagian fuqaha mengatakan tak batal. Dalam keadaan macam ni tak ada masalah pun. Tidak timbul dah soal batal wuduk tu kan, sebab ini berlaku khilaf sama ada dalam Syafi'i sekalipun. Kalau duk pegang juga ulama Syafi'i kata tak boleh ni, pergilah kepada mazhab lain, pergilah kepada Hanbali atau Hanafi, Maliki kan. Pergilah kepada mazhab lain masa ketika itu. Ambillah wuduk untuk suami ataupun untuk isteri, tak apa, tak ada masalah, tak batal wuduk pun kan. Yang kedua, yang ketiga kan keadaan darurah pada ketika itu kan, keadaan yang mendesak, tak ada siapa dah yang boleh buat, kita buat. Jadi bolehlah isteri nak ambil wuduk suami, suami nak ambil kan wuduk isteri, tak ada masalah, boleh. Boleh. Tapi kalau ada spray tu lagi cantik lah kan. Tayamum ni kira yang terakhir lah, kalau spray pun tak ada, tapi cantik kalau ada spray, pakai spray tu lah kan. Sama ada spray kat tangan kita atau spray kat muka tu pulang lah. Mana kalau katakanlah dia memang tak boleh kena air, sakit itu kalau kena air dia jadi sejuk, tak tahu dia jadi bertambah mudarat, tayamum boleh, tak ada masalah, tayamum sajalah. Ni bab sedap ni, bab kita semua ni. Habis dah bab tadi tu, bab ketua habis dah. Masuk bab yang ketiga, iaitu bab kitabul janaiz. Bab jenazah. Bab jenazah. Siapa jenazah tu? Kita semua jenazah lah. Kita ni ahli jenazah kan. Nombor dah ada kan. Nombor dah ada, angka giliran pun dah ada kan. Cuma belum naik lagi. Bila naik, wallahualam kan, takut, memang takut. Jangan kita action kata dan mati tak ada masalah tu dah, hidup ni masalah. Jangan kan. Jangan, masalah mati ni. Masalah dalam hidup boleh selesai. Jangan risau, masalah macam mana pun dalam hidup ni akan ada jalan penyelesaian. Masalah sesudah mati tu yang Nabi takut. Bukan Nabi takut bagi Nabi takut bagi kita umat ni. Kok kita tak standby kan. Itulah. Tapi kita kena belajar lah nak menguruskan jenazah ni. Memanglah kita ada badan khairat kematian, kita ada tim mandikan jenazah, semua kita ada kan, tim kubur. Tapi kita kena tahu, kita orang Islam kan, kita orang Islam, kita kena tahu. Sekurang-kurangnya kalau kita tengok tim tu buat tak apa nak betul, kita tegur.
kan, tegur cara baik lah kan. Baik, kewajipan orang hidup kepada orang mati. Apa kewajipan orang hidup kepada orang mati ni? Apa dia sebut situ? Perkataan jenazah boleh dibaca dengan janazatun atau janazah, atau jinazatun, jinazah, atau janaizah. Mana-mana pun boleh. Kedua-duanya bermaksud mayat yang ada di dalam keranda. Jenazah ni kita sebut jenazah kan, tapi janazah kalau dia ambil kata Arab yang betul lah, janazah atau jinazah, maksudnya mayat yang ada di dalam kereta. Mayat ni cakap Arab ke cakap Melayu? Mayat ni pun cakap Arab kan. Janazah tu cakap Arab, mayat tu pun cakap Arab. Cumanya mayat tu orang Melayu tukar. Yang sebenarnya mayit. Mayit. Kita nak pergi ziarah mayit, mayat tu lah. Orang Melayu cakap mayat. Dia ambil daripada perkataan mayit tu. Kita sembahyang jenazah tu, usalli ala hadzal janaizah. Ya, salli ala hadzal mayit. Kan? Kita sembahyang mayat, usalli ala hadzal mayit. Baik. Suatu nasihat yang berharga. Suatu nasihat yang berharga ni apa benda pula? Kewajipan orang hidup kepada orang mati inilah. Habib Anullah bin Abdul Rahman Bafadal mewasiatkan. Apa nasihat apa Tuan Syekh kita ni kepada kita? Ni nasihat dia. Yustahabbu zikrul maut biqalbihi wal iktsaru minhu wal isti'dadu lahu bitaubati wal marid aula. Nampak? Disunatkan mengingati mati dengan hatinya dan memperbanyakkan mengingatinya serta bersiap siaga menghadapinya dengan taubat, lebih-lebih lagi kepada orang yang sedang sakit. Sedap kan? Sedap nasihat tu. Sunat ingat mati ni. Sahabat tanya, siapakah orang yang paling cerdik? Siapakah orang yang paling pandai ya Rasulullah? Nabi kata sesungguhnya orang yang paling pandai adalah orang yang selalu mengingati mati dan bersedia untuknya. Orang yang paling pandai di kalangan kita ni, kata Nabi, orang selalu ingat mati dan bersedia untuknya. Bersedia untuknya tak apa, bukan bersedia untuk mati itu, bersedia dengan amal-amal soleh, bersedia dengan segala kerja-kerja kebajikan, dengan ibadatnya kan, dengan takwanya, dengan takut buat dosa, suka mencari redha Allah Ta'ala. Tu orang yang cerdik lah. Dalam ni Habib Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal kata, sunatlah kita ingat mati dengan hati kan, dan memperbanyakkan banyak ingat mati ni serta siap siaganya dengan taubat. Banyaklah bertaubat kepada Allah. Taubat ni tak semestinya bila kita buat salah pun nak bertaubat. Kita hari-hari buat salah kan. Hari-hari buat salah. Lebih lagi siapa? Lebih lagi orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit hendaklah banyak bertaubat. Orang yang sakit hendaklah senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Orang sakit hendaklah sentiasa berbaik sangka kepada Allah dan tidak mengeluh serta menginginkan kematian tanpa bimbang mengalami cubaan dalam agamanya. Kita sihat kan, kita sihat, pergi cek doktor tak ada apa, selalu buat pemeriksaan berkala kan, sebulan sekali ataupun 3 bulan sekali cek, memang clear, 3 serangkai jauh lah memang tak ada kan. Semua tak ada lah, cantik, tiba-tiba tumbang, sakit kan, masa tu rasa macam mana? And then tak dapat ngobar macam mana tu kan. Kira rawatan ni memang berkala ni tak tinggal kan? Clear, tiba-tiba pula jadi polik betul. Apa sebab polik pula? Kita ni adalah hamba kan. Kita hamba. Bila kita tak terima yang kita sakit, kita sedang berburuk sangka dengan Allah. Kita tak kata pun kita berburuk sangka, tapi sebenarnya kita sedang berburuk sangka dengan Allah. Jangan mengeluh.
Al-jaza'u 'indal musibah musibatan ukhra. Kan? Orang yang berkeluh kesah bila ditimpa musibah, itu adalah musibah yang lain. Berkeluh kesah bila ditimpa musibah itu sebenarnya musibah. Orang beriman kena macam mana? Orang beriman kena berbaik sangka dengan Allah, redha dan pasrah. Allah sedang nak angkat martabat aku, Allah nak angkat darjat aku, Allah nak tambahkan keimanan aku, dan kalau aku mati pun Allah nak ambil dalam keadaan aku redha dengan ketentuan Allah. Itulah orang-orang yang berbahagia. Kena macam itulah. Dengan Allah Ta'ala ni kena macam tu. Sebab kita tak akan sakit. Orang beriman ni, kita ni bila kita sakit, Allah sedang mengangkat darjat kita. Itu clear. Banyak hadis-hadis Nabi yang menyebut begitu. Orang Islam ni, kita ni orang Islam beriman ni, bila kita sakit, Allah sedang mengangkat darjat kita. Allah sedang nak melupuskan dosa-dosa kita kepada Allah Ta'ala. Kan seronok tu kan, bila kita redha dengan Allah Ta'ala. Baik, kita ambil satu lagi, satu tajuk kecil ni, sebelum kita pergi yang tajuk seterusnya lah. Adab ziarah orang sakit. Ziarah orang sakit macam mana adabnya? Satu, sunat menziarahi orang Muslim yang sakit. Kalau ada dengar orang Islam yang sakit, kita ziarahlah dia. Orang masjid ke, orang surau ke, orang taman ke, yang kita kenal ke, yang kita tak kenal ke, dengar je, kita pergi ziarah dia. Walaupun dia hanya sakit mata, dan dia adalah musuh kepada orang yang menziarahi. Disebut sini, ziarah orang Muslim yang sakit, walaupun dia hanya sakit mata. Kita sakit lain kita akan ziarah, sakit mata kita akan pergi. Kalau dia datang office, kita suruh dia balik. Kau pasal hari ni pakai macam SG Bank lah ni, Eden sakit mata, merah menyala, cuba buka tengok, buka merah, buka, kau balik sekarang, kau balik. Kan, bos pun kalau kita sakit mata, kau balik. Sebab kau berjangkit kan. Tapi dalam Islam, ziarah lah kan. Walaupun dia musuh kepada orang yang ziarah ni. Lebih lagi nak ziarah ni siapa? Jiran kita. Dengar jiran sakit, jiran tak sihat lah, tak sihat, ziarah dia. Termasuk jiran yang kafir, iaitu kafir zimmi dan kafir mu'ahad. Bukan kafir harbi lah, kafir yang tidak memusuhi agama, kafir yang tidak memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu zimmi mu'ahad kan. Jika dia adalah jiran atau kaum kerabat orang yang menziarahi, kalau dia jiran kita, dia Cina, dia India, tapi dia jiran kita, kita boleh tak sihat, dia masuk wad, pergi ziarah dia. Dapat pahala tak? Dapatlah. Dapat pahala lah. Bukan kita ziarah dia tu sebab kita, dan ziarah kau ni sebab dia nak masuk Hindu. Itu tak boleh lah kan, haram hukumnya. Kita ziarah dia tu tunjukkan dia, inilah Islam, inilah Islam. Walaupun kau kafir, tapi orang Islam datang ziarah kau, Islam suruh jaga hubungan kejiranan walaupun kau bukan Islam. Mungkin dengan cara tu pintu hatinya diketuk oleh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tengok akhlak orang Islam macam mana kan. Jadi kita sunat ziarah walaupun dia kafir, kecuali kafir harbi. Kafir harbi kat Malaysia ni tak ada kan. Dia banyak sebelah Amerika ni, kafir harbi ni. Kedua, menziarahinya hendaklah jarang-jarang dan tidak terlalu lama kita menziarahinya. Ini pun saya dah pernah sebut dulu kan. Ziarah orang sakit ni jangan lama kan, jangan lama, tapi kena kerap. Dia kata sini hendaklah jarang-jarang. Tak apa, kerap tak apa, kita nak ziarah dia, tapi pergi tanya khabar, macam hari ni okey, dah boleh duduk okey, lama-lama okey tu banyakkan terapi, dalam 5 minit 10 minit kita pun beredar balik. Petang besok datang tanya lagi macam tu. Ini masuk sebelum Zuhur, dekat maghrib baru balik. 3 tekor teh tarik tuan rumah bagi. Sebab bila minum yang pertama tu, bapak sodak teh kau ni kan, perap tambah teh kan. Tuan rumah pula tengok tak balik, tambah pula goreng pisang. Mana kau beli pisang tu ni? Mau sodak kat pisang tu ni kan. Bukan macam tu cara orang sakit. Tanya khabar orang yang sakit tu, tanya khabar dia sekejap, bagi dia nasihat, bagi dia semangat, kata-kata perasaan, bagi contoh orang yang dah sihat. Bagi contoh orang yang dah sihat. Dulu kawan dia, siapa je kau ni?
Kan sebiji macam cerita kau ni. Sekarang jadi jurulatih bola sepak Malaysia. Bagi dia semua, yo kau. Yo kan. Tapi muka ni macam ongak. Cerita yang betul kan. Bagi dia semangat. Ni yang ni. Tengok Jika pesakit mengharapkan hidup yang panjang, doakan kesihatan untuknya. Selalu dia kata doakanlah dia kan. Dan banyak dosa ni sebenarnya. Banyak benda tak buat lagi, doakanlah dia ni panjang umur. Semua kan? Doakan dia panjang umur. Jika dia redha dengan kematian, anjurkan kepadanya supaya bertaubat dan meninggalkan wasiat. Jangan pula bila dia kata dan tak kisah dah pun. Dan dah redha dah. Dah redha mak pasrah dah tahu dah. Bila penyakit macam ni memang kebanyakannya tak ada lah harapan. Kita pun betul lah kata kau tu kan. Jadi kita pakai tangan, ya Allah Tuhanku, permudahkanlah kematian sahabatku ini. Janganlah lama dekat hospital. Kalau boleh hari ni lagi bagus. Macam tu. Bukan macam tu. Cakap elok-elok dengan dia. Kita ni datang daripada Allah, kepada Allah kita kembali. Tak kira lah sakit apa pun kan. Kita semua ke sana. Tak semestinya kau dan pun ke sana juga kan. Banyakkan bertaubat, banyakkan istighfar kan. Minta ampun dengan Allah. Kan? Macam itulah. Jangan bagi contoh orang yang mati. Nampak muka kau ni merah kan. Tapi jiran dan bagi macam ni ya. Pagi tu dan pagi berdengar suara. Kau main kuat bercerita. Saya tanya lagi malam ni siapa main Arsenal ke MC. Tanya buat bola. Potang tu padam kan. Sama macam kau ni sakitnya. Luluh hancur luluh hati orang tu kan. Ni apa punya nasihat ni kan? Nak bunuh orang ke apa kan? Jangan kita menjadi macam tu dengan zara orang sakit ni kan. Baik. Last. Nanti yang bawah tu kita sambung. Makruh memaksa orang sakit untuk meminum ubat. Kan kita ziarah kawan kan. Kawan daripada Bujang kan. Kawan daripada kampung. Sekali dia masuk ubat. Bila pergi kat ubat, orang rumah cakap, dia ni haji masalah. Doge. Tak nak makan ubat. Nurse kena lawa bagi pun dia tak nak. Macam mana kalau haji cuba pula? Senang ya orang. Pegang tarik. Apa soal. Kotolan sekarang. Kau kata tak mampu kau makan ubat sekarang. Tak boleh paksa orang makan ubat kan. Bila dia tak nak makan ubat, pokok dia kau lah kan. Kau datang hospital ni untuk apa? Untuk diubati. Kalau kau tak nak makan ubat, maknanya memang kau pilih jalan belah sana lah cakap mana. Jangan paksa dia makan ubat. Tak boleh. Dalam Islam ziarah orang sakit tak boleh paksa orang makan ubat. Makruh hukumnya. Kalau sampai peringkat kita menyakitkan dia, seorang pegang tangan, seorang buka. Letak tembak kan. Tu dah. Tu dah. Nak sangat kan tua pendori kan. Berdosa kita. Sila-sila tersengkang ubat sini padam kat situ. Kan? Bukan sihat lah jadi. Jadi itu adab-adab. Yang bawah ni. Yang ni pun saya selalu cerita dengan tuan-tuan. Tanda nak kenal orang yang sudah berada di gharah-gharah. Macam mana kita nak kenal orang tu sebenarnya rohnya sudah berada di sini. Rohnya bukan lagi berada di hujung kaki. Bukan berada di perut. Rohnya sudah berada di sini. Macam mana nak tengok? Nak tahu dia dah habis ke belum habis? Tu pengalaman saya. Saya banyak pengalaman. Kan, harap-harap tuan-tuan besok adalah pengalaman juga macam tu. Tengok daripada kaki sampai ke sini. Bila masa sebenarnya dia dah tidak ada harapan lagi. Nanti minggu yang akan datang kita baca bab tu insya-Allah. Dia unsur suspend tu kan. Lebih sikit. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.